Rafizi datang semula ke MACC hari ini dengan bukti baharu untuk kes RM1.1 bilion. Kalau kita tengok sebagai pengundi biasa, ini bukan gosip politik. Ini soal duit awam, kredibiliti siasatan dan masa depan keyakinan pada reform. Laporan hari ini sebut beliau serah fail sekitar 28 muka surat bersama bahan tambahan dalam siasatan berkait kerjasama semikonduktor melibatkan ARM. MACC pula mengesahkan dokumen dan rakaman video memang diterima untuk bantu siasatan. Maksudnya, proses masih berjalan dan fokus sekarang ialah ketelusan langkah seterusnya. Yang rakyat nak tahu mudah, adakah semua pihak disiasat dengan standard sama, adakah bukti dinilai telus dan adakah keputusan nanti cukup jelas untuk dipertanggungjawabkan. Penyokong akan kata serah bukti ini bantu bersihkan nama dan percepat penjelasan. Pengkritik pula akan kata isu keyakinan institusi hanya pulih jika tindakan susulan benar-benar konsisten. Akhirnya, dalam isu RM1.1 bilion macam ini, trust pengundi bukan datang dari kenyataan media. Trust datang bila proses nampak adil dan keputusan boleh diaudit rakyat. Komen satu perkara, dalam kes berprofil tinggi, apa yang paling wajib didedahkan kepada rakyat dulu?